kepada muslimin, segera berbakti kepada ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ketupat palas, rendang berdendang, juadah tradisi pemikat selera. Tangan dihulur, salam berkembang. Salam Aidilfitri, pembuka bicara. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama menzahirkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan keizinannya jua. Kita sekali lagi dipanjangkan usia untuk menyempurnakan ibadah puasa dan meraihkan Aidilfitri yang mulia dalam suasana yang cukup harmoni dan sejahtera. Di mana sahaja umat Islam berada pada saat ini, pasti merasai getaran laungan takbir yang bergema, menyentuh relung jiwa, mengagungkan kebesaran ilahi. Sesungguhnya, Aidilfitri adalah hari kita meraihkan kemenangan. Ia merupakan ganjaran manis buat jiwa-jiwa yang sabar dan taat beribadah sepanjang sebulan kita dididik di Madrasah Ramadan. Menjelang Fajar Syawal yang mulia ini, saya ingin merakamkan ucapan keramat Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh warga kerja Jabatan Latihan Khidmat Negara dan cawangan latihan khidmat negara. Tidak lupa juga, ingatan tulus ikhlas ini saya titipkan buat seluruh masyarakat, khususnya bakal-bakal pelatih yang bersemangat wajar serta barisan alumni program Latihan Khidmat Negara 3.0 yang sentiasa dekat di hati. Anda semua adalah nadi masa depan negara. Semoga semangat kebersamaan dan jati diri yang dibina terus mekar di pagi raya ini. Buat semua warga Jabatan Latihan Khidmat Negara, cawangan Latihan Khidmat Negara dan saudara-saudari yang akan pulang ke kampung halaman untuk berhari raya, pesanan saya, rancanglah perjalanan anda dengan sebaiknya. Pastikan kenderaan diperiksa sebelum enjin dihidupkan. Patuhilah undang-undang jalan raya. Pandulah dengan cermat dan penuh waspada. Biar lambat, asal selamat. Janganlah biarkan diri kita atau keluarga tersayang menjadi sebahagian daripada statistik kemalangan jalan raya. Semoga perjalanan pergi dan balik anda semua sentiasa dilindungi olehnya. Selamat sampai ke destinasi masing-masing dan selamat kembali ke tempat bertugas nanti. Pada kesempatan yang syahdu ini, saya dan keluarga menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf kepada semua warga Jabatan Latihan Khidmat Negara dan cawangan Latihan Khidmat Negara atas segala kekhilafan, salah dan silap sepanjang tempoh saya menerajui jabatan ini. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Langkah seragam, bersemangat wajar. Itulah tradisi pelatih negara. Syawal diraih penuh ceria, maaf zahir dan batin, tulus bicara. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.